Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan anda yang menonton, cuba bayangkan, sejak dari kecil, anda hanya mengenali kasih ibu. Wajah ayah kabur dalam ingatan. Namanya sering didengari tanpa kepastian. Namun, sebelum ibu pergi buat selamanya, ibu berpesan agar carilah ayahmu ada di dalam dunia ini. Mulai dari itu, fikiran bercelaru hati gundah gulana, Dek Karna memikirkan bagaimana untuk mencari ayahku. Berbekalkan hanya sekeping gambar dan sebetul cincin sebagai petunjuk, perjalanan pertama telah pun terukir. Perjalanan untuk mencari asal-usul telah pun bermula. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama dia berita pada pinta Akif Amsyar bin Suhaimi. Saya berumur 15 tahun dan saya merupakan anak didik daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Pada hari yang nirmala ini, akan saya memperkenalkan kepada anda semua berkaitan dengan satu novel yang setelah saya baca, iaitu Beraraklah Awan Pilu karya Abdul Latif Talib. Buku ini mengandungi 246 halaman. Manakala buku ini diterbitkan oleh Utusan Publication dan Distributors sedang berhad. Kulit buku ini mengandungi ilustrasi yang mampu menarik minat para pembaca untuk membaca buku ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka ayo kita berkenalan dengan pengarang novel ini, iaitu Abdul Latif Talib. Abdul Latif Talib atau mesra dipanggil dengan Pak Latif dilahirkan pada 5 Jun 1954. Anak jati kelahiran Negeri Sembilan ini telah mula bergiat aktif dalam bidang penovelan sejak daripada 1950 lagi. Kita sudah berkenalan dengan pengarang, maka ayo kita berkenalan pula dengan hasil karya beliau. Sinopsis novel ini bermula dengan seorang pemuda yang bernama Syafiq yang sejak daripada kecil hanya mengenali kasih ibunya. Namun sebelum ibunya pergi buat selamanya, ibunya berpesan kepada Syafiq agar Syafiq mencari ayahnya yang dipercayai berada di Brunei. Atas keinginan tahu yang amat tinggi dalam diri Syafiq, Syafiq merantau ke Brunei semata-mata untuk mencari ayahnya. Takdir menemukan Syafiq dengan sebuah keluarga yang Syafiq bekerja sebagai pemandu. Satu persatu kisah telah terbongkar dan pada akhirnya Syafiq dapat mengetahui yang sebenarnya keluarga tersebut ada kaitan dengan kisah hidupnya. Tema dalam novel ini adalah berkaitan dengan perjuangan dan ketabahan watak dalam menghadapi kezaliman. Manakala persoalan yang terdapat dalam novel ini terdapat dua, iaitu yang pertama, persoalan perjuangan dalam menentang kezaliman. Contohnya, watak-watak dalam novel ini sentiasa berusaha untuk melawan kezaliman yang menimpa diri mereka. Dan yang kedua, persoalan ketabahan dalam menghadapi ujian. Contohnya, watak utama sendiri, iaitu Syafiq yang sentiasa bertabah walau apa jua yang menghalangi beliau. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini adalah gaya bahasa yang pertama, gaya bahasa metafora. Penulis menggunakan gaya bahasa metafora untuk memperindah bahasa dan memberikan maksud yang mendalam terhadap perkataan tersebut. Contohnya, hatinya bagai dihiris sembilu. Gaya bahasa yang kedua ialah gaya bahasa naratif kerana penulis ingin pembaca faham dengan lebih mudah tentang apa yang cuba disampaikan dalam novel ini. Gaya bahasa yang ketiga ialah gaya bahasa simile ataupun perumpamaan. Penulis menggunakan gaya bahasa ini untuk memperumpamakan sesuatu perkataan dengan lebih mudah. Nilai murni yang terdapat dalam novel ini adalah yang pertama, nilai kasih sayang yang mana Syafiq sentiasa berkasih sayang dengan keluarganya dan sanggup terbang sehingga ke Brunei untuk mencari kasih sayang bapanya. Yang kedua adalah perjuangan kerana Syafiq yang sanggup berjuang untuk mendapatkan keadilan. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada novel ini ialah kita harus sentiasa bertabah walau apa jua yang mendatangi diri kita. Yang kedua ialah kita harus
berkasih sayang dengan keluarga kerana kasih sayang itu amat penting bagi menjalinkan hubungan silaturahim. Kesan kepada diri saya selepas saya membaca buku ini ialah saya lebih berkasih sayang dengan keluarga dan amat menyayangi keluarga saya. Nasihat saya kepada semua orang adalah bacalah buku ini kerana buku ini amat memberikan input dan kesan yang tinggi kepada diri saya mahupun anda semua. Maka sehubungan dengan itu, saya ingin menjemput anda semua untuk membaca dan membeli buku ini kerana membaca itu amalan mulia. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.